Doa lagi dan lagi ya tuan. Sebab tu bila saya kata kalau CA sihirkan CB mai sini makan madu sauda apa semua ni, taat Allah, taat Rasul, kita doa supaya jin tu balik kat tuan dia. Kita tak tahu siapa tuan dia, kita bukan nak buat nanya siapa-siapa, jin tahu lah siapa tuan dia kan, kita tak mau terlibat. Yang penting kau jin, pertama kau masuk Islam. Kalau kau tak mau masuk, tadi ada masuk Islam seorang tadi, tempik saya, mula-mula tempik garang. Betul-betul akhir sekali dia lemah dan dia masuk Islam. Nama Abu Hurairah tadi, sekor jin. Kalau masuk Islam, kau pindah duduk masjid, settle lah kita. Tak ada dawa-dawi. Kalau maknanya kesalahan kau sebelum ni kita maafkan. Tapi kalau kau tak mau masuk Islam, yang kedua kau balik kat tuan kau. Yang ketiga, aku bakar jin. Acik tak? Sengsaranya orang yang kena sihir ini hanya Allah yang tahu. Betul tak? Jadi takdir Allah sihir CB mai jumpa saya makan madu ni. Saya tak ada apa, saya mak rempit je. Nak ceritanya amal sunnah ni mama dan jin tu balik kepada CA mai bubat dengan saya. Saya tak redha rawatan saya sebab saya tak tahu. Kalau saya tahu, saya tak mau. Saya tak mau bubat. Sebab mengenangkan seksanya orang yang kena sihir ni. Kan? Hanya kerana tanah sekeping, hanya kerana bobot kedai, hanya kerana tak senang tengok orang senang, kau pergi puja setan. Lepas tu setan dah balik pada kau nak minta tolong aku. Tak mau saya. Ada orang cakap, alah Ustaz, maafkanlah dia. No. Ada benda boleh maaf. Kan? Main jin ni main melibatkan iman. Itu urusan awak. Itu urusan awak dengan Allah. Acik tak? Kalau orang tak tahu hidup kita merenyam macam mana, siksanya hidup kita. Itulah sampai saya kata kat orang saya, siapa lah yang buat ni sampai ni, baliklah kat rumah tu. Macam mana aku rasa macam tu lah bila jadi tak tahan ni, ketat dah dah. Iyalah. Main sampai dah tu apa pun. Jadi ada orang dia tak percaya benda ni tuan. Dia tak kena. Dia tak kena, dia kata ini rekaan ni, ini buat-buat ni. Ni buat fitnah macam-macam. Hanya orang yang tempuh saja yang faham betapa seksanya hidup ni, betul tak? Ya. Jadi atas perkara ni tuan-tuan, kita pakai doa. Jin, kalau hang ada lah badan abang aku ni jin, pertama hang masuk Islam jin. Lepas tu hang pindah duduk masjid, ibadat, belajar agama di masjid. Yang kedua, kalau kau tak mau masuk Islam, yang kedua kau balik pada tuan kau. Sebab yang ketiga, aku bakar jin. Aku janji aku akan bakar kau jin. Sebab kami, dalam diri kami ada kalimah agung. Kalimah la ilaha illallah. Kami sekali-kali tidak akan ikut engkau pergi neraka. Kadang-kadang setan kadang-kadang. Mereka tak tahu, yang mereka tahu nak puja aja. Jahatnya pokok ni. Jadi, ni hadis Nabi, kalam Nabi. Kalam mulia, kalam aku. Apa Nabi pesan? Sayyidina Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, antara ahli neraka ada yang api menyambar mereka sampai ke buku lali, dan ada antara mereka yang api menyambar mereka sampai ke lutut, dan ada antara mereka yang api menyambar mereka sehingga ke pinggang, dan ada antara mereka api menyambar mereka sehingga ke tulang selangka. Hadis Sahih Muslim. Sayyidina Abdullah bin Abbas meriwayatkan bahawa Nabi SAW membaca, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kamu kepada Allah dan janganlah kamu mati melainkan sebagai muslim yang sejati. Mengenai takut kepada Allah dan takut kepada azab Allah, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kalaulah setitik daripada zakum dititik ke dunia, nescaya ia akan merosakkan kehidupan ahli dunia. Bagaimana pula dengan orang yang zakum menjadi makanannya, yakni
Zakum ialah satu pohon yang tumbuh di dalam neraka. Hadis riwayat Tirmizi. Semoga Allah Ta'ala bagi taufik, hidayah dapat amal disampaikan.